Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada siri Celik Jawi. Kali ini berkaitan perkataan pinjaman bahasa Arab, di mana kita akan lihat ejaan perkataan pinjaman bahasa Arab. Perkataan masjid dieja dengan mim, sin, jim, dal. Mim, sin, jim, dal, bukannya dieja dengan mim, sin, jim, ya, dal. Seterusnya perkataan Bilal dieja dengan ba, lam, alif, lam. Ba, lam, alif, lam, bukannya ba, ya, lam, lam. Perkataan Ka'bah dieja dengan kaf, ain, ba, ta marbutah, bukannya dieja dengan kaf, qaf, ba, ta marbutah. Perkataan aurat dieja dengan ain, waw, ra, ta. Ain, waw, ra, ta, bukannya dieja dengan alif, waw, ra, ta. Perkataan tawakal dieja dengan ta, waw, kaf, lam. Ta, waw, kaf, lam, bukannya dieja dengan ta, alif, waw, alif, kaf, lam.